Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi. So hari ni kita akan nak buat tukar minyak hitam. Okey, ni special sikit. Hari ni tapi kita nak gunakan minyak hitam tu minyak hitam yang kereta guna. Tapi spek dia memang samalah apa yang dalam manual buku kata 5W50. So kita akan ikutlah 5W550. Di minyak jenama ni Mizu 5W50 ester. So ini motor baru tau. Okey, tengok mileage dia baru 736 km. So kita akan pakai minyak hitam ni lah. Okey, saya akan buat buktikan yang pakai skuter, pakai minyak kereta tak ada masalah. Okey. Okey, kita dah buka. Kita dah buang. Lepas tu yang sebelah ni, ini pun nak kena buka juga. Ini dia strainer. Dia ada strainer filter. So kita akan buka. Kita tengok lepas minyak ni dah okey. Tukar. Untuk motor DTX ni dia ada strainer macam ni. Tu satu sebelah kanan tu lubang drain minyak. Yang sebelah kiri yang tu besar lubang tu, itu untuk strainer ni. Dia pun ada oil filter juga. Oil filter ni. Ni nanti nak buka sekejap lagi. Okey, kita dah buka. Ni yang lama punya. Ni original punya lah. Original. Ni nak pasang ni. So nak pasang balik dah. Okey. Kita akan masukkan minyak ni lah. Tengok. Yang original ni Mizu. Dia akan saya letak 1.3 dulu. So saya akan letak 1.3 dulu sebab dalam manual 1.5. Kalau tukar dia suruh letak 1.3. So kita akan start kita buat 1.3 dulu. Lepas tu start dulu dalam 1 minit, 2 minit. Lepas tu kita check balik tengok macam mana. Okey. Kita dah tuang. Ni 1 liter. Nanti 1.3 kita akan tuang lagi. Lepas tu kita tengok macam mana hasilnya. Okey. Yang ini 1.3. Okey, ni 300 ml lah. So jadi total dia 1.3. Okey, cara nak check dia masuk. Lepas tu tak payah pusing tau. Dia masuk terus angkat tengok. Dia kalau sampai penuh, dia stick atas tu. Ni dekat sini. Dekat sini lah. Tu dah full. Dia masuk gini. Masuk je. Tak payah pusing-pusing. Angkat je. Angkat. Ni dah cantik ni. 1.3 je. Dia dah cantik. Nampak kan? Dia dekat sini. Situ. 1.3 je. Okey, baik. Bila dah siap semua, kita akan cuba. Tapi DTX ni, DTX 250 ni, tu lah. Dia ada oil filter. Dia ada strainer tu. Tu. Tapi strainer tu tak payah tukar hari-hari lah. Dia punya safety dia kan. Oil filter dah ada, strainer ni. Jadi dia nak merangkap. Jadi cantik lah. Minyak yang akan lalu tu semua cantik. So kita akan start. Kita akan cuba tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 730 ni mana servis
tukar minyak hitam yang kali pertama lah ni. Okay. Alright. Nampak smooth, dengar semua lah. Yalah, untuk first ni memang rasa smooth lah. Kita tak tahu lagi, kita cuba tengok macam mana perjalanan kan. Dah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan macam ni saya akan update lah. Dengan menggunakan minyak ni. Ya, minyak Mizu 5W50. Ada ester. Ni harga dia RM100 je ni. So boleh dapat 3 kali lah. Buat 3 kali servis. Kita kasih dia jalan dulu running. Lepas tu kita nak check balik minyak hitam tu macam mana kan. Okay. Kita akan check balik tadi. Jadi kita dah tu start. Lepas tu kita check balik. Kalau dia kurang, kita tambah sikit. Nampaknya okey ni. Cun-cun. Okay, so tak ada masalah. So jadi macam tu je lah. So saya akan update lagi 1 bulan macam mana. Selepas saya pakai minyak Mizu tu. Ini. So saya akan update lah lepas ni. So dah selesai semua. So nak pergi jalan-jalan try lah. Okay, semoga kita akan jumpa lagi. Saya akan update lagi lah motor DTX ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.